semua, selamat datang ke Postcase. Kami dari kumpulan Mike Master. Bertajuk ialah Cooking Method. Saya Purbasari, anak perempuan kerja. Dalam saya Bira Rajan dan membincang dua masak boiling dan fry. Betul itu. Kami akan terangkan cara memasak, kelebihan dan kekurangan, serta kesan kepada sihat dan makanan. Kami mula di frying atau menggoreng minyak yang panas. Antara contoh makanan digorengkan, ayam goreng dan kentang goreng dan pisang goreng. Ialah makanan panas, cepat panas. Lebih itu boleh mengelakkan kelebihan dan kekairan di makanan. Sekarang kita mula teknik boiling deep fry. Tapi jika kita menggunakan air rebus, ialah itu untuk sup, masing boleh dimanfaat. Ialah air makanan ialah kelebihan kekurangan. Tapi kami cadangan teknik memakan dipilih ikut jenis makan dan kekurangan. Kesihatan masing-masing, kalau nak jaga kesihatan boiling lebih baik, tapi sekali di fry pun okey. Sekian, terima kasih.